Daripada basikal, smart electric scooter, motosikal, kereta, kuda, lori hinggalah ke jet ski, semuanya sudah dibawa oleh wanita tabah Bella Astila. Pengalaman sedih dalam hidupnya membuat Bella makin kuat, cekal dan rajin berdikari demi masa depan keluarga dan anak-anaknya. Dia kini yang menjadi artis paling popular di media sosial, seolah mendapat durian runtuh apabila bergandingan bersama Syed Saddiq, hingga menjadi pujaan hati ramai peminat. Kewujudan penggemar bas di seluruh negara hingga ke negara jiran bukan hanya inginkan pasangan ini sebagai kekasih, tetapi mereka mahu Bella dan YBSS mendirikan rumah tangga. Manakala Syed Saddiq pula, beliau boleh dikategorikan sebagai lelaki besi kerana gemar menyertai pelbagai aktiviti lasak, daripada larian jarak jauh, marathon, berbasikal, berenang di lautan dalam hinggalah ke jet ski, semuanya menjadi kegemaran bagi menguji ketahanan diri. Malah sebagai ahli Parlimen MUA, beliau juga aktif mencari dana untuk disumbangkan pada rakyat yang memerlukan. Syabas YB. Ada di kerusi pembangkang. Saya dah cuba berkali-kali tak berjaya, sebab tu saya lari daripada MUA ke Parlimen. Baru-baru ni jadi model. Ada ahli Parlimen marah saya bila saya jadi model. Saya terpaksa jadi model kerana akhirnya alhamdulillah dapatlah sumbangan lebih RM1 juta bagi Parlimen MUA. Saya boleh buat. Pergi tak apa ni. Saya tadi kan? Tidak, ya. Saya beri nasi. Mengaku tadi kan? Tidak, ya. Saya beri. Ya, mission complete. Ya, mission complete. Mission, our mission. Yes. Jack lah. Apa punya? Itu Jack lah. Kenapa? Live lah. Yelah. Jack punya ke apa? I mean your. Wah, diorang panggil you Ayang. Happy birthday Ayang Bella. Kenapa Ayang? Bukan hari ni lah, esok. Kenapa Ayang?
Bella shooting back to back kan? Bella shooting back to back, itu yang dia tak cukup rest sikit. Tapi Bella tetap datang untuk meneruskan tanggungjawab dia. Dia cakap Bella ni sangat-sangat kuat, wanita besi. Ni memang Mak YB. Rombongan apa? Wanita besi YB. Bella bangun Bella. Harapkan mama bawa tu keluar rumah. Tunjuk gambar makcik kan? Kita pergi situ depan ni. Balik. Dia tahu tak? Dah? Dia bawa balik. Kita tanya tadi tu nak beli asal tadi. Dia paste tu ada. Itu lebih baik. Dia lebih baik daripada makanan menangis lah. Dia lebih logik kalau syaitan ketawa daripada makanan menangis. Memang kena habiskan makanan. Itu macam perumpamaan je. Perumpamaan. Bukanlah makanan tu menangis. Tapi you kata berkali-kali makanan menangis kan? Okey, you menang. Tak kahwin je lah. Tak. Okey, pizza satu je lah. Dah ada lah pizza tadi order 2. Terima kasih kerana menonton video di My Paparazzi. Jangan lupa subscribe dan tekan loceng. Bye, jumpa lagi.